Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada barisan panel penilai. Saya Nur Alin Dalila binti Muhammad Azri, pelajar sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak, akan membentangkan hasil kajian saya yang bertajuk hubungan antara kekerapan penceritaan guru dan persekitaran celik huruf di rumah terhadap pemerolehan perbendaharaan kata kanak-kanak prasekolah. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada penyelia saya, Tuan Said Lamsah bin Said Chia, atas bimbingan sepanjang kajian ini dijalankan. Kenapa kajian ini penting? Dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak, pemerolehan perbendaharaan kata merupakan elemen kritikal yang menjadi asas kepada perkembangan literasi awal. Namun, laporan menunjukkan masih terdapat kanak-kanak prasekolah yang belum mencapai tahap kosakata yang optimal. Isunya, adakah kekerapan penceritaan guru dan persekitaran celik huruf di rumah benar-benar membantu meningkatkan pemerolehan perbendaharaan kata murid? Kajian ini cuba merungkai persoalan tersebut bagi memastikan perkembangan bahasa kanak-kanak dipupuk secara optimum. Pada pandangan tuan dan puan, faktor manakah yang lebih memberi kesan terhadap perkembangan kosakata kanak-kanak? Faktor sekolah atau faktor di rumah? Kajian ini cuba merungkai persoalan tersebut bagi memastikan perkembangan bahasa kanak-kanak dipupuk secara optimum. Kajian ini dipandu oleh 3 objektif utama. Pertama, untuk mengenal pasti tahap kekerapan penceritaan guru, persekitaran celik huruf di rumah dan pemerolehan perbendaharaan kata kanak-kanak prasekolah. Kedua dan ketiga pula adalah untuk menilai kekuatan hubungan antara faktor kekerapan penceritaan guru serta persekitaran celik huruf di rumah terhadap pemerolehan perbendaharaan kata tersebut. Merujuk kepada kerangka konseptual ini, kajian saya menyandarkan kepada teori konstruktivisme sosial Vygotsky dan teori ekologi Bronfenbrenner. Saya melihat bagaimana pemboleh ubah bebas iaitu kekerapan penceritaan guru dan persekitaran celik huruf di rumah bertindak sebagai pemangkin kepada pemboleh ubah bersandar iaitu pemerolehan perbendaharaan kata. Kerangka ini mengandaikan bahawa interaksi guru dan sokongan persekitaran rumah akan meningkatkan perkembangan bahasa kanak-kanak. Bagi menjawab objektif tersebut, saya menggunakan pendekatan kuantitatif melalui reka bentuk tinjauan. Seramai 104 orang guru pendidikan awal kanak-kanak telah dipilih sebagai responden. Data dikumpul menggunakan soal selidik yang telah melalui ujian rintis dengan nilai alfa Kornberg melebihi 0.70, membuktikan instrumen ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi sebelum dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensi iaitu korelasi Pearson dan regresi berganda. Secara ringkasnya, profil responden menunjukkan taburan yang pelbagai dari segi jenis institusi dan pengalaman mengajar. Majoriti responden bertugas di institusi prasekolah kerajaan dan swasta. Data demografi ini penting bagi memberikan konteks kepada dapatan kajian saya. Hasil analisis deskriptif menunjukkan satu penemuan yang amat positif. Ketiga-tiga pemboleh ubah berada pada tahap tinggi. Ini menggambarkan bahawa guru kerap melaksanakan aktiviti penceritaan, persekitaran rumah menyokong literasi dan kanak-kanak mempamerkan tahap pemerolehan perbendaharaan kata yang baik. Sekarang kita lihat hasil ujian inferensi bagi objektif kedua. Analisis korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara kekerapan penceritaan guru dengan pemerolehan perbendaharaan kata dengan nilai R sama dengan 0.795 dan nilai P kurang daripada 0.05. Nilai ini menunjukkan hubungan yang kuat, maksudnya semakin kerap guru menjalankan aktiviti penceritaan, semakin tinggi tahap perbendaharaan kata kanak-kanak.
Hipotesis pertama diterima. Apakah yang boleh kita tafsirkan daripada nilai R sama dengan sifar perpuluhan 795 ini? Nilai ini menunjukkan hubungan yang kuat antara kekerapan penceritaan guru dan pemerolehan perbendaharaan kata. Penemuan yang paling menarik adalah pada hubungan kedua. Persekitaran celik huruf di rumah mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan nilai R sama dengan sifar perpuluhan 878 dan nilai P kurang daripada sifar perpuluhan 05. Dapatan ini membuktikan bahawa faktor persekitaran rumah memainkan peranan yang sangat penting dalam menyokong perkembangan perbendaharaan kata kanak-kanak. Justru, hipotesis kedua juga diterima. Mengapa kedua-dua faktor ini saling melengkapi dalam menyokong perkembangan bahasa kanak-kanak? Hal ini kerana aktiviti penceritaan guru menyediakan pengalaman bahasa yang berstruktur di sekolah, manakala persekitaran literasi rumah mengukuhkan pembelajaran secara berterusan. Secara keseluruhannya, dapatan ini selari dengan teori yang digunakan dalam kajian ini. Aktiviti penceritaan guru menyediakan pengalaman bahasa yang berstruktur di sekolah, manakala persekitaran literasi rumah mengukuhkan pembelajaran secara berterusan. Gabungan kedua-dua faktor ini menjelaskan mengapa tahap pemerolehan perbendaharaan kata kanak-kanak berada pada tahap yang tinggi. Kajian ini memberi implikasi kepada guru agar terus memperkukuh amalan penceritaan secara konsisten dalam bilik darjah. Pada masa yang sama, ibu bapa perlu menyediakan persekitaran literasi yang kondusif di rumah. Kerjasama antara sekolah dan keluarga adalah penting dalam memastikan perkembangan bahasa kanak-kanak berlaku secara optimum. Sebagai kesimpulan, pemerolehan perbendaharaan kata kanak-kanak prasekolah boleh dipertingkatkan secara signifikan melalui kekerapan penceritaan guru dan persekitaran celik huruf di rumah. Sekian sahaja pembentangan saya. Saya mengalu-alukan sebarang soalan, teguran atau maklum balas daripada ahli panel. Terima kasih.